Macam mana idea negara merdeka mula muncul di negara kita? Jom quick revision form for sejarah bab 7.1. Idea negara merdeka muncul apabila perkembangan politik antarabangsa dan serantau mempengaruhi gerakan politik di negara kita. KMM pimpinan Ibrahim Haji Yaakob memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. PKMM dan API pula menyemarakkan semangat kebangsaan dengan slogan Merdeka dan Perjuangan Hak Rakyat. Di Sarawak dan Sabah, gerakan seperti PKMS, PPM dan PKML juga menuntut pembebasan daripada penjajahan British. Pelbagai parti seperti UMNO, MAIK, MCA, IMP dan Hizbul Muslimin pula bergerak ke arah matlamat yang sama, iaitu kemerdekaan. Kesimpulannya, walaupun datang daripada pertubuhan dan ideologi berbeza, semuanya menyumbang kepada idea negara merdeka. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like and share.